Sedih, asyik menangis je. Jangan ikutkan perasaan. Takut nanti jadi Kasim Selamat. Sedih boleh datang, pertama, dalam diri sendiri. Menyesali takdir. Kalau aku tahu, kenapalah aku buat macam ni? Kalau tak kahwin kan bagus. Apa yang datang dalam diri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan layan, jangan mengeluh, jangan bawa ke hari esok, sebab nanti sedih berlarutan. Kita ni semua ada takdir kita sendiri. Jangan menyesali hari semalam, sesungguhnya kita tak mampu nak ubah semalam. Kedua, datang daripada orang lain. Antaranya, orang yang kita harap-harapkan tapi dia merosakkan dan menghancurkan harapan kita. Contoh, harapkan suami tapi dia tak jaga kita dan tak pergi kerja cari nafkah. Orang yang buat kita sedih ada dua. Pertama, orang yang buat kita sedih itu tahu dia buat kita sedih. Dia minta maaf. Dia sedar dan dia mahu baiki diri. Kedua, orang yang buat kita sedih itu tak ambil peduli dan tak hiraukan langsung perasaan kita. Kita sendiri perlu ubat diri kita sebab tak ada siapa yang peduli pasal kita. Jangan sampai memudaratkan diri dengan tidak selera nak makan dan tidak mahu jumpa orang. Sebab itu, maka bergembiralah, jadi optimis dan sentiasa fikir baik dengan Allah dengan mempercayai bahawa Allah Maha melakukan apa sahaja dan bergantunglah pada Allah. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah.